Eh, orang tua ni, kenapa dia bagi harta dekat anak pungut tu? Ya Allah, geramnya aku. Aku ni anak kandung dia sesen pun tak dapat. Semua dibagi dekat anak pungut tu. Anak yang kita bela dari kecil, kita bagi makan, kita hantar ke sekolah, kita jaga macam anak kita sendiri. Tapi bila kita meninggal nanti, dia mungkin takkan dapat walau 1 sen pun daripada harta kita. Ya, anak angkat memang tak mewarisi walau 1 sen pun harta keluarga angkat. Dalam Islam, anak angkat bukannya waris faraid. Maksudnya, rumah yang dia duduk daripada kecil, duit simpanan kita, semua tu takkan automatik jadi milik dia. Harta tu akan pergi kepada waris faraid yang lain. Contohnya, adik-beradik kita, mak ayah kita, walaupun yang jaga kita hari-hari tu adalah anak angkat kita tu tadi. Bayangkan, anak tu dia duduk rumah tu sampai 20 tahun. Tiba-tiba bila kita dah tak ada, dia kena halau keluar. Sebab rumah tu bukan milik dia. Bukannya kita tak sayang dia, tapi sebab kita ni tak merancang betul-betul harta kita. Sebab itulah penting untuk kita buat hibah ni masa kita masih hidup. Hibah ni dia akan bagi kuasa untuk tentukan siapa yang dapat harta kita nanti. Kalau kita sayang anak angkat kita tu dan kita nak dia terjaga walaupun kita dah meninggal, tolong make sure buat proper documentation hibah supaya harta kita dapat kepada anak angkat kita tanpa sebarang masalah. Kalau korang ada anak angkat, jangan tunggu lagi, jangan delay proses hibah sebab kita tak tahu ajal akan datang pada bila-bila masa. Okey? Kalau korang rasa info ni sangat berguna, korang boleh like and share kepada ramai orang lagi supaya semua orang tahu yang anak angkat ini tidak mewarisi harta pusaka. Okay, bye. By the way, saya akan buat satu webinar percuma kepada siapa yang berminat nak tahu tentang hibah, faraid, pusaka dan pewarisan. Kalau korang belum join lagi, korang boleh klik link di bio saya. Okay, bye.